Saya perkenalkan ahli panel pertama, satu-satunya jejaka dalam barisan panel, iaitu Muhammad Arif Hakimi bin Abdullah. Panel kedua pula nampak pemalu orangnya tetapi tegas apabila bersuara, iaitu Nur Atika Khadijah binti Ahmad Sabri. Dan yang terakhir, ahli panel ketiga, cantik manis orangnya, iaitu Humairah Syakira binti Muhammad Ramai. Selamat datang diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel. Apa khabar semua? Baik, sangat. Alhamdulillah, semua dah bersedia untuk kita bersama-sama mengupas novel Sungai Mengalir Lesu. InsyaAllah bersedia, saudari. Alhamdulillah, kalau ahli panel dah bersedia, saya pun dah bersedia. Dan saya yakin para hadirin pun dah bersedia. Dan tidak sabar rasanya untuk kita mendengar kupasan daripada ahli-ahli panel kita. Hadirin sekalian, sebelum kita mulakan diskusi kita pada hari ini, saya nak tunjukkan dahulu novel yang akan kita telaah pada hari ini. Inilah dia, novel Sungai Mengalir Lesu, karya sastrawan negara Abdul Samad Said. Kalau kita lihat pada tajuknya sahaja, Sungai Mengalir Lesu, mungkin kedengaran seperti sebuah kisah yang tenang dan mendamaikan. Tetapi di sebalik ketenangan dan kedamaian yang kita sangkakan, sebenarnya novel ini menyimpan 1000 kisah kehidupan manusia yang penuh dengan penderitaan dan perjuangan untuk mempertahankan hidup pada zaman pendudukan Jepun di Singapura. Oleh itu, tajuk telaah kita pada hari ini ialah Sungai Mengalir Lesu, di sebalik derita dan kehidupan. Saudara Alif, saya rasa kita mulakan dengan saudara dulu. Lagipun dari tadi nampak macam saudara dah bersedia nak bercakap. Dalam novel Sungai Mengalir Lesu, kita melihat masyarakat yang datang daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Contohnya ada watak Tuminah, Kiam Hong, Kudit Seng dan Tompang. Jadi, saudara Alif, bagaimanakah hubungan antara masyarakat yang berbeza kaum ini digambarkan ketika mereka sama-sama menghadapi kesusahan? Dipersilakan, saudara Alif. Terima kasih, saudari. Soalan yang cukup menarik, saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin. Bagi menjawab soalan yang dilontarkan saudari, saya akan menambil satu watak yang terdapat dalam karya Sungai Mengalir Lesu hasil ukiran Abdul Samad Said, iaitu watak Tompang. Jika dilihat dengan lebih teliti, karya ini sangat berkait rapat dengan sikap toleransi antara penduduk kampung yang berbeza kaum. Walaupun sikap toleransi antara penduduk berbeza kaum dalam kancah peperangan, walaupun kehidupan mereka sendiri diibaratkan seperti telur di ujung tanduk, namun ia bukannya menjadi halangan bagi mereka untuk mempunyai sifat hormat sesama mereka. Misalnya, saya mengambil satu peristiwa yang terdapat dalam karya ini, iaitu maafkan saya mengambil peristiwa antara Tompang dengan penduduk kampung. Tompang yang merupakan orang kurang upaya perkhidmatan mendapat perhatian daripada penduduk kampung yang berbeza latar belakang dan kaum. Beberapa orang penduduk seperti Kiam Hong, Kudit Seng dan Ahmad Jani pernah memberi bantuan kepadanya. Sikap penduduk yang perhatian ini menunjukkan bahawa walaupun mereka hidup dalam keadaan yang susah, tapi mereka masih boleh membantu sesama mereka. Maka berdasarkan peristiwa tersebut, kita memahami hormat dan toleransi ini tetap wujud walaupun situasi yang mencabar. Nilai hormat ini mengikat masyarakat yang berbilang kaum, melahirkan persefahaman antara mereka dan memupuk dan menghargai kepelbagaian budaya mereka. Selain itu, peristiwa ini boleh diambil sebagai contoh masyarakat yang saling bergantung dan bekerjasama walaupun berbeza kaum. Oleh itu, peristiwa ini dapat dikaitkan dengan teras madani, yang dimana dalam masyarakat yang mengamalkan nilai hormat bagi membina keamanan bersama dan demi keharmonian dan generasi kini. Dalam kehidupan zaman sekarang pula, nilai ini sangat penting.
kerana kita masih hidup dalam masyarakat yang pelbagai kaum. Jadi sifat hormat ini penting untuk kita menghormati perbezaan agama, budaya dan adat resam. Terima kasih saudara Alif, tapi saya ada satu soalan yang saya masih tertanya-tanya dalam minda, iaitu mengapa pengarang memilih untuk menghimpunkan watak dari latar yang berbeza dalam novel ini? Dipersilakan saudara. Menarik soalan itu saudari. Saya akan menjawab soalan ini dengan mengaitkan satu lagi peristiwa yang terdapat dalam karya ini, iaitu apabila saya udara berbunyi, Mak Buruk, Tuminah dan Jiak Hong, mereka bersama-sama membantu tompang yang buta, mengangkat tompang yang buta ke tempat perlindungan. Jika saudari perasan, saya ada menyebut nama Jiak Hong, Tuminah dan Mak Buruk yang sememangnya mereka ini berbeza latar belakang. Pada pendapat saya, pengarang menghimpunkan watak yang berlainan latar belakang berbeza ini untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Melalui kepelbagaian watak ini, saya rasa pengarang mahu menunjukkan bahawa walaupun berbeza latar belakang, mereka masih boleh saling menghormati, membantu dan hidup bersama walaupun dalam keadaan yang susah. Kesimpulannya, wajarlah kita untuk mengambil karya ini sebagai teladan kepada masyarakat sekarang agar masyarakat tidak melupakan sejarah, namun menjadikannya sebagai teladan, mengambil iktibar daripada kisah dan konflik yang berlaku dalam karya ini untuk menjadi masyarakat yang lebih beradab dan menghargai perpaduan dan kehidupan bersama. Sebagai generasi madani, saya rasa para hadirin sekalian, kita perlu menerapkan nilai hormat bagi membina masyarakat yang lebih beradab dan menjadikan kita dipandang lebih tinggi dalam kalangan masyarakat. Terima kasih saudara Alif. Nampak berdebar tadi ya? Boleh tarik nafas dulu. Okey, baiklah, kita teruskan dengan saudari Atika. Dalam karya ini kita berdepan dengan watak-watak yang bukan sahaja menderita dari segi fizikal, tetapi turut berdepan dengan tekanan hidup dan keadaan yang memaksa mereka membuat pilihan, antaranya melalui watak Tuminah dan Dalil. Jadi saudari, apakah yang cuba disampaikan oleh pengarang tentang penderitaan manusia dan pilihan yang terpaksa mereka lakukan melalui watak Tuminah dan Dalil? Silakan saudari. Terima kasih saudari Umairah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Baiklah, untuk menjawab soalan saudari, marilah kita kembali kepada tajuk diskusi kita, iaitu sungai mengalir lesu sebalik derita dan kehidupan. Saya rasa perkataan derita itu sendiri telah membuka ruang yang luas untuk kita melihat sisi kemanusiaan dalam karya ini. Apabila saya meneroka karya Sungai Mengalir Lesu, ada satu perkara yang telah menarik perhatian saya, iaitu bagaimana pengarang A. Samad Said cuba untuk membawa kita melihat penderitaan manusia bukan hanya sebagai satu peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai satu pengalaman manusia. Kita juga sebenarnya dapat lihat kehidupan rakyat biasa yang terhimpit akibat pendudukan Jepun. Golongan yang tidak mempunyai kuasa inilah yang sebenarnya terpaksa menanggung kemiskinan, kelaparan dan ketakutan. Kita boleh melihat contoh melalui watak Tuminah dan Dalil seperti yang dikatakan oleh saudari Umairah, iaitu kita boleh nampak betapa terdesaknya kehidupan mereka. Tuminah yang sanggup berkorban demi mendapatkan susu untuk Dalil. Bila kita lihat peristiwa ini, kita mesti akan bertanya-tanya, mengapa seseorang itu sanggup untuk sampai ke tahap tersebut hanya untuk mendapatkan sesuatu yang asas? Dan pada saya, jawapannya bukanlah sekadar kita ni kasihan kepada Tuminah, tetapi kerana keadaan masyarakat itu telah menyebabkan golongan seperti Tuminah mempunyai pilihan yang sangat terbatas. Setuju tak dengan saya, saudari dan saudara? Jadi kalau kita cuba pergi lebih dalam daripada peristiwa itu, saya rasa ada satu mesej tersirat yang cuba untuk disampaikan oleh pengarang, iaitu kita ni bukanlah sekadar diajak untuk kasihan kepada Tuminah, tetapi kita sebenarnya diajak untuk melihat penderitaan manusia dengan lebih manusiawi, iaitu melihat dengan lebih empati dan memahami sebelum menghukum. Kita janganlah hanya melihat apa yang seseorang lakukan, tetapi cuba untuk fahami keadaan yang menyebabkan dia untuk bertindak sedemikian. Setakat itu sahaja daripada
menarik soalan itu. Jawapannya bagi saya dia sangat relevan. Cuma mungkin bentuk penderitaannya sudah berubah. Kita mungkin tidak hidup lagi dalam peperangan seperti Tumina dan lain. Tetapi hari ini masih ada segelintir golongan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan makanan atau kehilangan pekerjaan, dan yang menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang membuatkan mereka mempunyai pilihan yang sangat terbatas. Dan kadang-kadang kita melihat seseorang hanya daripada luaran sahaja. Kita tak nampak keputusan yang mereka buat, tetapi kita nampak maafkan saya, tetapi kita tidak nampak perjuangan yang membawa mereka ke tahap tersebut. Jadi, walaupun latar dalam karya ini ialah zaman pendudukan Jepun, mesej yang disampaikan melalui penderitaan Tumina masih kita boleh lihat dalam kehidupan pada hari ini. Iaitu, kita perlulah memahami keadaan seseorang sebelum kita terus menghukum mereka. Sebab mungkin kita tidak pernah berada dalam keadaan yang sama seperti mereka. Kita tidak tahu tekanan yang mereka lalui, pilihan yang mereka ada, ataupun perkara yang menyebabkan mereka untuk sampai ke tahap tersebut. Sebab itu, saya rasa mesej tersirat ini sangat dekat dengan teras Ehsan yang merupakan salah satu ciri Malaysia Madani. Ehsan bukanlah sekadar kita mengatakan kasihan kepada orang yang susah. Ehsan sebenarnya menuntut kita untuk memahami, mengambil berat dan bertindak terhadap penderitaan orang lain. Kalau kita melihat Tumina hanya berdasarkan tindakannya, semestinya kita mudah untuk menghukum. Tetapi apabila kita cuba untuk memahami keadaan hidupnya, kita mula melihatnya dengan lebih empati. Dan bagi saya, itulah nilai Ehsan, memahami sebelum menghukum. Jadi bagi saya, karya Sungai Mengalir Lesu masih relevan, kerana walaupun latar zaman ini sudah jauh ketinggalan daripada kehidupan kita, persoalan tentang bagaimana manusia melayan manusia lain masih, maafkan saya, persoalan tentang bagaimana manusia melayan manusia yang sedang menderita tidak pernah menjadi lapuk. Mungkin dulu penderitaan itu lahir daripada peperangan. Hari ini, penderitaan itu mungkin datang daripada kemiskinan, tekanan hidup atau keadaan sosial yang berbeza. Tetapi, mesej tersiratnya masih sama. Janganlah kita ni sampai terlalu sibuk dengan kehidupan kita, sampaikan kita lupa bahawa ada manusia yang masih berusaha untuk meneruskan kehidupan mereka. Dan di situlah nilai Ehsan menjadi penting. Kerana sebuah masyarakat yang benar-benar baik bukan hanya masyarakat yang mampu untuk maju ke hadapan, tetapi masyarakat yang masih mempunyai hati untuk melihat, memahami dan membantu mereka yang tertinggal di belakang. Setakat itu sahaja kupasan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Atika. Saya tertarik dengan satu ayat yang Saudari ucap sebentar tadi, iaitu memahami sebelum menghukum. Jadi jelas kepada kita bahawa nilai Ehsan bukan sekadar rasa kasihan. Ehsan juga bermaksud kita cuba memahami keadaan seseorang sebelum membuat penilaian. Kerana kita mungkin nampak kesilapan seseorang, tetapi kita tidak semestinya nampak perjuangan yang dilalui sebelum sampai ke kesilapan tersebut. Baiklah hadirin, kita telah memahami apa yang telah dikupaskan oleh Saudari Atika dan Saudara Alif. Tetapi kehidupan tidak berhenti di situ. Jadi saya nak tanya pendapat Saudari Humaira. Pada pandangan Saudari Humaira, apakah yang membantu watak-watak dalam karya ini terus bertahan walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran dan penderitaan? Silakan Saudari. Terima kasih Saudari Humaira atas persoalan yang cukup menarik. Saya suka soalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setelah kita mendengar pandangan dari panel sebelum ini, iaitu tentang penderitaan manusia dan pilihan-pilihan yang sukar yang telah dibuat oleh watak-watak dalam novel Sungai Mengalir Lesu ini, pada pandangan saya, satu persoalan yang menarik yang boleh saya fikirkan sekarang adalah apabila hidup memberi kita pilihan yang sukar, apakah yang menyebabkan kita masih ingin meneruskan langkah? Bagi saya jawapannya adalah keyakinan, dan semestinya dalam novel ini banyak yang memaparkan nilai ini. Jika dikaitkan dengan teras Malaysia Madani, keyakinan bukan bermaksud kita yakin bahawa semua cabaran akan maafkan saya, bukan
kita yakin bahawa semua cabaran akan berjalan dengan lancar. Tetapi keyakinan apabila kita percaya bahawa kita akan menghadapi sesuatu cabaran walaupun kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi selepas itu. Baiklah, saya mengambil contoh satu peristiwa dalam novel ini, iaitu di mana peristiwa Dalil dan kawan-kawannya berusaha untuk mendapatkan makanan walaupun mereka berada dalam keadaan yang serba kekurangan. Mereka berada dalam keadaan yang sukar dan serba kekurangan. Tetapi mereka tidak hanya menyerahkan kepada keadaan, mereka juga tetap berusaha untuk mendapatkan makanan kerana bagi mereka itulah perkara yang penting bagi mereka. Pada ketika ini saya terfikir, kalaulah aku tahu usaha aku tu belum tentu berjaya, kenapa aku masih ingin mencuba? Dekat sinilah saya sedar bahawa novel ini sebenarnya mengajarkan kita bahawa walau bagaimana sekalipun kita harus tetap mencuba, kerana apabila kita berhenti bercuba, itu bermakna kita telah berputus asa, tidak mempunyai harapan ataupun keyakinan untuk mengubah kehidupan. Bagi saya itulah yang dapat kita ambil iktibar melalui tindakan Dalil dan kawannya. Mereka mungkin tidak mempunyai banyak pilihan, tetapi mereka ada satu perkara penting, iaitu keyakinan untuk meneruskan usaha mereka. Setuju tak dengan pendapat saya? Ya, saya setuju dengan pendapat saudara Humairah, kerana keyakinan bukan hanya pada kata-kata, tetapi ia perlu dibuktikan melalui tindakan, seperti contoh melalui yang ditunjukkan oleh Dalil dan kawan-kawannya. Itu sahaja. Baik, terima kasih saudari. Selain itu saya nak berkongsi satu lagi peristiwa yang telah dikupaskan oleh saudara Alif sebentar tadi, tapi saya ingin kaitkan dengan keyakinan sedikit, iaitu keadaan masyarakat yang berlindung di tempat perlindungan ketika serangan bom. Bagi saya peristiwa ini menunjukkan bahawa keyakinan bukan hanya lahir daripada kekuatan diri sendiri, tetapi keyakinan juga lahir daripada kepercayaan terhadap orang di sekeliling kita. Tompang yang mempunyai keterbatasan penglihatan memerlukan seseorang untuk menyelamatkan dirinya, dan pada masa yang sama Mak Buruk, Jafar, Tuminah pula menunjukkan bahawa mereka boleh mencari kekuatan kepada orang lain. Dan bagi saya perkara ini sangat-sangat dekat dengan kehidupan ini. Dan tak lupa juga, di sinilah saya dapat melihat keindahan masyarakat dalam novel ini. Ketika bom mengancam, mereka tidak bertanya siapa Melayu, siapa Cina atau siapa yang berbeza daripada mereka, tetapi mereka tetap memilih untuk membantu. Di sini sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita pada hari ini, kerana kita mungkin tidak menghadapi perkara yang mereka hadapi, tetapi kita juga akan melalui masa ketika kita berasa lemah dan hilang keyakinan. Jadi melalui peristiwa ini kita dapat melihat bahawa keyakinan juga berdiri melalui sikap saling percayai, membantu dan menyokong antara satu sama lain. Jadi jika kita kaitkan semula dengan perbincangan panel-panel sebelum ini, watak-watak dalam Sungai Mengalir Lesu memperlihatkan kepada kita bahawa penderitaan dan pilihan yang sukar tidak semestinya membuatkan seseorang berhenti meneruskan kehidupan. Sebaliknya dalam keadaan yang paling sukar sekalipun, masih ada ruang untuk manusia percaya, berusaha dan meneruskan langkah. Kesimpulannya, keras keyakinan mengajar kita bahawa apabila berhadapan dengan cabaran, kita tidak seharusnya terus menganggap bahawa kita tidak mampu. Kita perlu percaya kepada kemampuan diri. Saya rasa itu sahaja pesan saya pada hari ini. Terima kasih saudari Humairah. Kita dapat dengar saudari Humairah kupas tadi dua peristiwa, dan dua peristiwa itu berkaitan dengan nilai keyakinan. Daripada kupasan tadi kita dapat melihat bahawa manusia mungkin boleh kehilangan banyak perkara dalam hidup, tetapi selagi masih ada keyakinan, masih ada sebab untuk terus melangkah. Dan kalau kita perhatikan perjalanan diskusi kita dari awal tadi, sebenarnya ketiga-tiga panel membawa kita melalui satu perjalanan. Kita bermula dengan bagaimana kita melihat orang lain. Kemudian kita belajar memahami penderitaan mereka. Dan akhirnya kita melihat bagaimana manusia memberi kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Warga Dewan yang dihormati sekalian, setelah kita mendengar kupasan daripada ketiga-tiga ahli panel, dapat kita lihat bahawa novel Sungai Mengalir Lesu bukan sekadar cerita tentang peperangan, tetapi sebuah karya yang mengajak kita memahami nilai kemanusiaan, menghargai kehidupan dan mengambil iktibar daripada sejarah. Bak kata peribahasa, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Mungkin disitulah letak
menulis pada zaman yang berbeza, namun pesannya tetap hidup dan terus berbicara dengan kita. Dengan itu berakhirlah diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada ahli-ahli Bena kerana sudi berkongsi pendapat dengan kami semua, dan terima kasih juga kepada para hadirin kerana sudi mendengar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Su Ishaman. Dalam tu disebut beberapa kali tentang watak yang menghadapi ataupun yang terseksa sebab perang dan sebagainya. Dan salah satunya adalah Tuminah, salah seorangnya adalah Tuminah. Tuminah ini adalah seorang janda muda yang digambarkan tipa kepada masyarakat wanita bersikap negatif. Sikap negatif tadi disebutkan oleh seorang Bena, seorangnya yang tidak baiklah. Dan Tuminah digambarkan sebagai gambaran yang paling tajam pada kami tentang bagaimana perang bukan sahaja membunuh manusia, tetapi boleh memaksa manusia menggadaikan sesuatu yang paling pribadi untuk terus hidup. Itu penyagaan watak Tuminah. Soalannya, kalau Tuminah hidup zaman berbagai media sosial pada hari ini, kalau Tuminah hidup zaman TikTok pada hari ini, adakah masyarakat termasuk anda membelanya atau menghukumnya? Tegulah, kalau Tuminah hidup pada zaman berbagai media sosial hari ini, kalau Tuminah hidup zaman TikTok hari ini, adakah masyarakat termasuk anda membelanya atau menghukum? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Ketua Hakim atas soalan tersebut. Kalau kita lihat semula karya yang telah kita telaah tadi, persoalan yang dikemukakan ini sebenarnya sangat menarik kerana ia membuka ruang untuk kita melihat novel Sungai Mengalir Lesu dengan lebih mendalam. Jadi saya ulang soalan daripada Ketua Hakim, iaitu kalau Tuminah hidup dalam zaman pelbagai media sosial pada hari ini, adakah masyarakat membelanya atau menghukumnya? Saya buka untuk mana-mana ahli panel mengemukakan pendapat. Silakan. Okey, baiklah. Saya ingin mulakan dahulu. Terima kasih Saudari Maira dan terima kasih Ketua Hakim atas persoalan itu tadi. Jadi bagi saya, jika Tuminah hidup pada zaman hari ini, masyarakat hari ini mungkin akan membantu dia dan membelanya. Macam kita lihat, kita hidup di dunia yang penuh dengan teknologi, media sosial dan sebagainya, dan perkara itu akan cepat tersebar dan akan cepat tersebar kepada orang-orang luar, termasuklah orang-orang di negara-negara lain juga. Jadi saya yakin, kerana saya menggunakan teras keyakinan, jadi di sini saya yakin bahawa masyarakat hari ini akan membela Tuminah yang walaupun negatif, walaupun Tuminah ini seorang yang negatif dan kadang-kadang cepat berputus asa, tapi dia sebenarnya masih yakin yang dia mempunyai harapan untuk hidup. Jadi bagi saya, untuk masyarakat hari ini membela Tuminah itu sangat-sangatlah wajar. Macam kita lihat kes-kes sebelum ini pun ada banyak kes buli dan sebagainya, dan semua kes-kes itu mendapat keadilan daripada masyarakat pada hari ini. Saya rasa itu daripada saya. Terima kasih Saudari Numaira. Saya setuju juga dengan pendapat saudara tadi. Semestinya orang di media sosial dapat membela Tuminah kalau dia hidup pada zaman media sosial, kerana tidak semestinya semua orang akan menghukumnya. Bila kita tahu cerita sebenar daripada pelbagai media, semestinya ada cerita yang baik tentang dia. Jadi apa pendapat panel-panel yang lain?
Terima kasih Saudari Umairah. Terima kasih juga Saudari Humairah. Saya juga bersetuju dengan pendapat saudari, iaitu kalaulah Tuminah hidup pada zaman pelbagai media sosial, saya yakin ramai masyarakat akan membelanya, kerana masyarakat yang benar-benar maju bukanlah masyarakat yang tidak mampu untuk membela masyarakatnya sendiri, tetapi masyarakat yang mempunyai nilai ihsan seperti yang saya sebutkan tadi juga mampu untuk membelanya pada zaman kini. Itu sahaja pendapat saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Atika. Bagaimana pula dengan Saudara Alif? Terima kasih saudari. Saya rasa pada pendapat saya jika Tuminah masih hidup pada zaman sekarang ini saudari, saya rasa masyarakat akan membela ni sebab jika kita lihat seperti saudari Mairah katakan tadi, masyarakat pada zaman sekarang ini tidak menghukum, tapi sebaliknya melihat apa yang mereka jalani. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Saudara Alif. Jadi kalau kita lihat daripada ketiga-tiga ahli panel, jelas bahawa Sungai Mengalir Isu bukan sekadar membawa kita kepada kisah penderitaan masyarakat pada zaman peperangan, dan mereka juga seberat suara mengatakan ya, masyarakat akan membela mereka walaupun di zaman media sosial. Jadi dengan itu berakhirlah sesi telaah kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.